Universiti Malaysia Kelantan UMK dengan kerjasama Hanan Medispa Sdn Bhd mengambil inisiatif memperkenalkan program Literacy and University Immersion Program 2026 CLIP at UMK 2026 yang dirangka untuk meningkatkan minat dan pemahaman pelajar tentang realiti dunia kerjaya profesional, akademik dan juga keusahawanan. Siri Clip at UMK 2026 ini melibatkan penyertaan seramai 40 pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Datuk Ismail Pasir Putih Kelantan yang turut menampilkan pengasas Hanan Medispa Sdn Bhd dan Ketua Pegawai Eksekutifnya CEO Profesor Ejang Dr. Hanan Muhammad Yusof untuk berkongsi pengalaman kejayaan dalam bidang perniagaan. Kepentingan career literacy atau celik kejaya dalam dunia pekerjaan moden tidak boleh dipandang remeh, terutamanya dalam era ekonomi yang pantas berubah dan dipacu oleh teknologi. Penguasaan literasi kejaya membolehkan individu bukan sahaja mengenali potensi, nilai dan minat diri dengan lebih mendalam, malah memahami dinamika pasaran kerja semasa serta set kemahiran yang sedang ditagih oleh majikan. Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini kita telah selesai perasmian program CLIP, Career Literacy and Immersion Program di UMK atau kita namakan sebagai CLIP at UMK 2026. So, hari ini kita menyaksikan seramai 40 pelajar daripada SMKA Datuk Ismail Pasir Putih yang turut hadir bersama selama 3 hari 2 malam di UMK Kampus Jeli. So, apa yang kita mahukan daripada program ini adalah para pelajar mengetahui minat mereka lebih mendalam dan tujuan mereka mengambil jurusan sama ada sains ataupun social science lah. Daripada program ni kita mensasarkan supaya lepas ni pelajar lebih berjaya dan lebih berminat terhadap program yang mereka ambil lah. So harapan saya adalah supaya program ni dapat diteruskan lagi pada masa-masa akan datang supaya mungkin lepas ni kita akan ada CLIP at UMK 2027 dan 2028 dan seterusnya. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada pihak Hanan Medispa yang telah menaja sepenuhnya program ini.